Baru nak masuk sekolah, menjahitlah pula kita. Jahit rencana, jahit nama tak dapat lagi, tapi jahit yang lama lah. Lepas tu jahit kaki dia panjang sangat-sangat, jadi kita pasal utus sendiri lah. Kan nak pergi hantar kat hotel dah sempat dah, dia orang dah tak nak ambil dah, kita buatlah sendiri. Nanti nak cuci lah dulu. Ini hujan, tak tahu macam mana nak kering ni. Hari pertama kena pakai baju putih lah. Hari kedua maybe lah tengok dia punya jadual. Alah, besok pun rasa macam pening, tak ada benda nak cari lagi lah untuk sekolah dia. Pensel ke, pen ke, pembaris ke. Kalau aswad ni memang habis semua. Yang lama-lama tu dah hilang katnya. Sebab tak tengok. Itulah sebabnya. Aduh, pening juga kepala kita ni untuk apa orang cakap prepare. Kita lah pula jadi tukang prepare nya, selain dia ada repair dia punya kaki seluar ni. Aswad kena pakai 2 pasang lah baju putih ni, walaupun tak banyak. Apa ni, dia punya pakai baju putih, tapi kena cari 2 pasang lah baju hujan ni. Tak kena hari tak kering. Itulah maksudnya. Kasut dah beli 1 pasang je. Kasut lebih tahan je kalau mahal dia. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Buka pagi dah pukul 11, tengok anak sarapan. Ayam keperik Pak Gembus. Saya telah beres jam icap. Dah tu? Okey, kau punya. Ni dah tertukar. Pagi ni, hari ni Sabtu. Berapa bulan hari ni? Mak tak nak pergi rumah sakit. Hari ni berapa bulan? Tak nampak. 10 hari bulan 1. Sebab hari Isnin ni dah start sekolah. Jadi kena cari barang-barang sekolah Aswad lah, apa yang tak ada. Tu je, bukan semua benda yang Siti beli sebenarnya. Jadi Siti keluar bawa mak Siti pagi tadi. Siti tak ada buat video pun. Bau Kicap pekat. Ayam bawa masak. Dia bawa buka. Ayam pun bawa masak kan? Dia Aswad ni dia memang dia Aswad dengan Alung ni kegemaran dia tengokkan makan Bismillah lah adik. Adik belajar mana macam tu? Ya Allah. dah ada tanya apa cakap. Mana tu? Baca doa dulu. Ni kau pakai suap je. Kita dah makan pedas. Kau baca ayat tu. Sambal belacan pun dah sakit perut. Dia kepada dia dah start banyak dia punya apa ni orang cakap sakit dia tu. 001. Dia punya ekstra pedas. Dia pun tahu macam mana perut dia orang makan pedas-pedas pagi-pagi. Tak pagi dah ada full. Dalam pukul 11 lebih macam makan tengah hari dah. Ayam goreng dia suka makan tu ni. Tengok ni. Sebab dia tak tahan beras sangat tu dia masuk hicap. Dia tak nak makan timun ni. Si timun juga tak payahlah cakap dia timun juga. Timun makan. Tengok tu dapat atas-atas. Ada kobis ke? Ayam ni mana? Tak payah kobis. Tak makan kobis. Biasa dia si kobis. Dik. Makan je. Makan je, dik. Perlahan-perlahan lah. Dah tahu benda tu panas, ambil lah sikit-sikit. Dan ajar satu-satu. Lepas ni ada satu tempat lagi sini nak pergi. Tadi pergi DIY, beli sedikit barang lah macam cover tape dia. Sebab ni lah, pensel. Adik pembaris tak beli kan? Ambil dah? Cuma pendek sikit. Kau makan ke? Bukan. Lepas tu banyak sikit. Gunting beli tak? Tak. Pula. Gunting tu semua dah pakai. Dah tak payah beli dah. Guna tak guna? Gunting guna tak guna? Tak ada, aku tak guna. Tak payah dulu. Nanti nak tu baru cari.
Barang-barang lain tak lagi dalam 4 hari tu. Kita sebab semalam dia bagi jadual, dalam 4 hari tu tak lagi. Dia kira kena cakap masuk kelas kali pertama ni dia mungkin dah banyak urusan cikgu-cikgu, jadi dia tak apa orang cakap, tak belajar lah macam tu. Cuma ada sidang untuk permulaan ni macam ni. Sebanyak kan budak yang baru masuk, cikgu-cikgu akan pantau budak baru masuk. Budak yang lama ni dia boleh buat sendirilah. Tengok Cik Aswad punya muka dah naik jerawat banyak. Adik makan tu jerawat start naik. Adik cuci tak muka? Cikgu cakap jangan ada misai ada janggut. Ada misai ada janggut, dek. Macam mana? Misal janggut. Lepas tu adik cakap apa cikgu? Ada misai ada janggut. Cikgu, dia nak macam mana dia? Saya dah tunggu. Jangan tarik. Tahu pula tua. Dah. Dia nak cakap dia bukan tak cuci, dia cuci. Tapi mungkin pemakanan ni kot. Dia tak bersayur. Jerawat ni tak naik. Mau kau pasal tak ada janggut. Nanti mak gunting kat atas rambut tu sikit Tengok dulu. Mana? Gunting straight Nanti mak gunting. Boleh? Tak tahu. Tengok dia tak bagi. Dia tak bagi gunting kat situ. Kalau ikut cikgu nak gunting. Rambut dia tebal sangat-sangat tu kali pun. Apa yang sikit? 005. Makan cepat-cepat. Sebab tu kira nak boleh habiskan siap barang dia semua. Tu nak balik masak lah. Sebab tengah hari kemungkinan cik sampai balik makan. Nak buat cepat-cepat. Dia 011. dia baru start sebenarnya. Kedai ni baru buka. Dia buka dalam 10 lebih. Tu yang lambat dia orang masuk. Sekali masuk ramai. Ni belum sampai tengah hari lagi lah. Biasanya hari Sabtu kat tengah hari memang ramai sangat orang sebab hari cuti kan. Tambah pula hari ni banyak orang keluar untuk beli barang-barang sekolah. Kita ni kau bagi pun dah kot. Dia tak makan benda tu, dek. Dia tolong tahu tu dia tak makan. Okey lah, sampai sini je Siti punya video. Kita jumpa lagi di video yang akan datang lah. Assalamualaikum. Bye.